Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita bawakan resipi rendang tok yang diadun dengan bahan-bahan rempah ratus yang terpilih untuk mendapatkan rasa asli seperti yang biasa kita makan. Sedap sangat rendang tok ni dari negeri Perak. Jadi, untuk dapatkan resipi yang sebenarnya, mudah sahaja. Ikuti resipi ini dan kita lihat dahulu bahan-bahannya. Bawang merah dalam 20 biji. Kita kopek bawang merah ni. Kemudian kita perlukan kunyit hidup dalam 3 cm. Kita perlukan 1 labu bawang putih. Kita perlukan halia dalam 3 cm atau 4 cm pun boleh. Kita perlukan lengkuas dalam 3 cm. Kita perlukan serai juga ya. Serai dalam 3 ke 4 batang. Serai ni kalau banyak pun sedap ya. Okey, kita perlukan cili kering dalam 15 batang atau lebih. Kalau nak pedas pun boleh. Kita potong, gunting-gunting, rebus. Lepas tu kita blend lah ya. Kita perlukan buah keras dalam 4 ke 5 biji. Dan kita perlukan daun kunyit juga dalam 2 helai. Ini rempah ratusnya yang akan kita sangai. 1 sudu makan jintan manis. 1 sudu makan jintan putih. Dan 3 sudu makan biji ketumbar. Kita cuci dan toskan. Sekarang kita boleh potong daging. Daging dalam 1,5 kilo. Kalau 2 kilo pun boleh, tapi daging kita perlu potong besar-besar lah ya. Sebab untuk rendang tok, kita perlukan daging yang potong agak besar. Sekarang kita kisar bahan-bahan kisar kita macam serai, lengkuas, bawang putih, halia, bawang kecil. Semua ni kita masukkan dalam blender dan tambahkan dengan buah keras tadi. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita kisarkan halus ya semua bahan-bahan ini. Dan semuanya kita tuang dalam daging yang kita kisar tadi. Dan kita gaulkan rata semua bahan-bahan ni ya. Kita nak perap nanti sekejap lagi. Sekarang kita ambil bahan-bahan sangai tadi tu, rempah ratus. Kita sangaikan dia, cuci dulu. Pastikan dah cuci bersih sebab dia agak banyak pasir kadang-kadang tu ya. Okey, sangai. Bila dah agak garing, kita sejukkan sebentar. Kemudian kita boleh kisarkan dia lah ya. Kita pakai blender kering macam ni kita kisarkan. Kalau tak ada blender kering, kita boleh pakai yang basah. Kita tambah air sikit pun boleh kisar halus lah ya. Pastikan dah kisar halus. Kemudian kita masukkan juga rempah ratus kita ini ke dalam daging yang kita dah perap tadi tu dengan bahan-bahan lain lah ya. Kita masukkan sekali semuanya ni. Kemudian kita gaul rata. Dan kita perapkan daging kita 2 ke 4 jam atau semalaman lagi bagus. Saya perapkan semalaman supaya lebih sedap. Okey, keesokan harinya saya tengoklah daging kita yang kita perap. Ini rupa dagingnya. Okey, sekarang kita panaskan kuali. Masukkan setengah cawan minyak masak. Bila minyak dah panas, kita masukkan 4 sekawan. Untuk bagi dia wangi lah ya. Kita tumis 4 sekawan ni sebentar. Kemudian kita tuangkan bahan-bahan perapan kita tu. Daging tadilah ya. Yang kita dah perapkan semalaman. Kita masukkan dan juga kita masukkan gula Melaka dalam 1 ketul. Kalau tak ada gula Melaka, gula putih pun boleh lah. Tapi lebih sesuai gula Melaka. Kemudian kita kecilkan api dan tutupkan periuk kita sebentar. Dalam 10 minit macam ni. Daging ni dia ada jus sendiri kan. So jus dia dah keluar. Biarkan dia masak dengan jus dia sahaja dengan rempah ratus ni ya. Sementara tu kita siapkan kerisik. Ambil secawan kelapa parut. Kita goreng dia, sangai dia lah ya, tanpa minyak ya. Sangai sampai agak garing. Lepas tu kita kisar halus dia tanpa air ya.
Nak buat kerisik ni, kita kena kisar betul-betul halus sampai dia berminyak macam ni. Kemudian kita siapkan 1 mangkuk santan pekat dari 2 biji kelapa ya. Untuk dapatkan rasa yang sedap. Dan sekarang kita masukkan cili kisar. Saya kisar cili, lepas tu saya dah simpan dalam freezer tempat beku. Tu yang beketul tu. Kita masukkan sekali dan kita masak. Tuanglah dalam daging tadi tu lah ya. Kita masak sekali dan kita tutupkan periuk kita, kecilkan api. Sementara tu kita ambil lah daun kunyit kita potong-potong. Saya tak suka halus sangat sebab saya suka kasar-kasar sikit daun kunyit saya. Dan 3 keping asam keping. Semua bahan-bahan ni kita letak kemudian nanti ya. Sekarang kita tengok daging rendang kita tengah masak. Kita gaulkan. Dah cantik, dah pecah minyak dah tu. Sekarang bolehlah kita tuangkan santan pekat kita tadi dari 2 biji kelapa. Daging kita tadi dalam 1,5 kilo atau 2 kilo daging lah. Sekarang kita masukkan asam keping, 1 sudu makan lada hitam dan garam secukup rasa. Lada hitam ni penambah perasa dia ya. Itu rahsia dia. Kita gaulkan semua bahan-bahan ni dan kita biarkan rendang kita ni masak dengan api yang kecil. Kemudian bolehlah kita tambahkan kerisik kita tadi yang kita dah kisar halus tadi kan. Ini kerisik semula jadi, kita buat sendiri tau. Kita tak beli. Lebih sedap. Buat sendiri lebih wangi. Gaulkan untuk dapatkan dia warna yang lebih gelap nantilah ya. Kita kecilkan api. Masukkan daun kunyit sekali. Gaul-gaulkan. Biarkan dia mengering lah ya. Kena sabarlah ya, masak rendang kalau nak sedap kena sabar dan biarkan dia masak. Sebab daging tadi tu pun potong besar-besar kan. Jadi kita nak dia lembut. Jadi kena masak dengan api yang kecil. Dalam beberapa jam nanti dah mula keluar pecah minyak macam ni. Sampailah warna dia bertukar jadi gelap. Barulah kita rasalah garam dia. Kita rasalah perasa dia macam mana. Cukup tak, manis masin dia semua kan. Ikut selera masing-masing. Dah siap rendang kita. Rendang tok dari negeri Perak. Yang istimewa, sedap, menjilat jari. Pasti kena cuba. Rugi tak cuba. Makan dengan ketupat, makan dengan pulut kuning, dengan nasi pun sedap. Selamat mencuba. Assalamualaikum.